Okay guys, Assalamualaikum guys. Hari ni nak kongsi guys, ni pokok patah tulang ataupun pokok buasi. Hari ni nak kongsi macam mana nak gunakan dia. Ni bahagian pucuk yang muda dia ada ekor dia. Tengok ini akar udara dia boleh dia serap air dari udara jadi daripada akar yang kat tanah pun dia sedut air, dan nutrien yang ini pun dia sedut macam pokok orkid lah, dia ada akar udara Okey, macam mana nak pakai? Ni saya punya buasi dah datang balik ni, dah berdarah. Okey, ambil 2 ruas 1 atau 2 2. Lepas tu kebetulan ni ada buah temikai. Okey, kita makan buah temikai. Pastikan dia masuk dalam perut tanpa dia ada air dia kan. Dia ada air dalam pokok ni. Potong kecil-kecil potong kecil-kecil. Halus supaya senang masuk dalam. Ni ada dia punya air dia. So air dia ni kalau kena dekat tekak kita akan rasa gatal. Jadi elakkan kena tekak lah. Caranya kita makan dengan buah ke, dengan apa ke kan. Jadi dia sepantas kilat masuk dalam usus. Jadi kita tak kenalah getah dia kan. Ni saya nak ambil 1 ruas. 1 ruas. Makan 1 ruas. Okey. Potong halus-halus macam ni. Sorry tak ada stand stand rosak. Terpaksa lah pakai ni. Ni macam ni halus-halus. Kecil-kecil. Lagi halus pun boleh. Potong mentah je macam tu. Basuh dulu lah. Basuh dulu. Siapa yang ada buasi boleh amalkan ataupun cuba. Tak nampak inilah hasil dia. Tak nampak. Sorry tak nampak ni. Stand rosak Okey, halus macam ni halus macam ni halus macam ni. Ni kita makan lah. Jangan kena tekak gatal babe. Ambil buah dia. Masukkan dalam buah ni pun boleh.
Tapi saya makan saya makan. Masa nak telan tu baru saya masukkan ni. Jadi dia terus masuk dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. 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 Okey, dah selesai. Selamat mencuba.